Baju raya, baju raya. Di Bangi Gateway. Dia tengok baju raya. Cantiknya ni. Kurta kan. Samping. Cantiknya ni. Dia kanak-kanak. Cantiknya. Oh, cantiknya baju. Baju raya. Cantiknya ni. Oh, apa ni? Cantiknya. Kebaya kanak-kanak. Cotton. Cantik ni kain ni. Oh, cantiknya. Tengok jom. Cantiknya berapa ni? Yang tu 119. Oh, cantik baju. Ni aksesori. RM13. Cantik baju. Free size. Wah. Cantiknya baju. Wah. Dia ajak Kak Zul di atas ni. Raya. Okey. Oh, cantiknya. Kita datang. Kita dekat Bangi Gateway. Siapa baju raya? Dia ada dak tu kan. Beli. Beli. Cantik kat tu. Oh, hijau eh. Dia Tapi SL. Kelantan boleh. Boleh belaka. Sebab dia baju chiffon. dia aku suka size S. Tapi aku nak ada apa size S. Jadi mak dara. Kenapa kita jadi mak dara gemuk? Kau tanya soalan. Tak payah pakai QR. Kau punya mana yang hitam tu? Hitam. Ha, cantik ke? Ha, cantik kan? SL. Kau boleh pakai tudung krim. QR. Sebab dia ada batu-batu. Mana-mana buat konten sekarang ni. Jom. Tengok aku. Boleh dah Ni dapat. putih tu nama tu putih. Cantik Mana juga. putih ni? Outfit lain. Dia lagi apa? Sekat dah. Cantik ah, betul. Ya Allah. Telekung pun ada. Dia macam ni. Dia ada corak macam tu. Dia datang sini tak? Kat dalam tu kak. Aku nak pakai seni. Aku seni. Pergi Senin, pergi gambar. Aku minta cuti. Mana ada tu? Aku cuti. Tak skirt. Entah mana shopping. Nantilah petang kita pergi nanti. Cantiknya bling-bling tu. Dia macam batu-batu halus. Sekarang ni dia soft kan? Banyak juga baju raya. Okeylah tudung puasa. Tudung. Wah, nantilah shopping kita nak buat dia.
Buat dia kerana pendek lah apalah. Ni telekong ke ni? Telekong set. Bawah tu ada lagi ke? Banyak rupanya kat sini. Nampak je dia punya ni. Ni akasia ada butik. Nampak je macam